Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni Kak Ana ada viewing pukul 2 petang, which is macam pukul 12 tengah hari ya. Di bulan puasa sangat panas, tapi it's gonna be okay. Ni memang kerja kita bawa orang pergi tengok tanah. Sebenarnya tanah ni dia rata tau, dia memanjang. So Kak Ana ada tanah 9,800, bawah 300,000 sahaja. Tanah dia memanjang, panjang ni 19 meter, dan dia punya panjang, lebar dia 19 meter persegi, dan dia punya panjang adalah 47. So dia sekarang ni sebenarnya dia dah rata, tapi 3 bulan je dia dah naik sebab pokok kan dia segar. So nak tengok rumah keliling ni adalah lot banglo. Jom Kak Ana tunjuk keliling dia. Ini adalah jiran belah depan dah buat lot banglo, sana lot banglo, situ lot banglo. So sini sebenarnya dia lot banyak lot banglo, dia memanjang tau. So nak pergi Batu Empat dekat, nak pergi sana TNB, sana Kampung Baru, sangatlah dekat. Jom kita sambung cerita kat belah dalam sebab sangat panas. Customer Kak Ana baru balik. So kalau korang berminat nak beli tanah di Port Dickson yang below market value, korang nak buat loan boleh. So kalau korang nak buat loan, korang individu boleh buat loan, ataupun korang nak guna LPPSA, Kak Hana boleh bantu. So kalau korang ada cash adalah lagi bagus, sebab tanah at least kena ada deposit juga. Okey, ini adalah gambaran tanah bila 3 bulan lepas, bila kita dah potong dan kita buat batu sempadan. Sekejap je dah naik. So kalau korang berminat, okey, so jangan lupa klik link di bio. Bye bye. Salam Ramadan.